Guys, morning, pagi. So hari ni kita berada di kaki Gunung Pulai. So kita akan naik kat sini sehingga puncak. Dan bersama cousin saya lagi, Alip, Ain dan Azri. Sesama kita harungi cabaran untuk naik ke puncak Gunung Pulai. Ya. Okay, hirau kan. So let's go. Okay guys, ni guys, kita dah sampai ke downhill Taman Korimba, Gunung Pulai 1. Azri okey Azri? Fish. Alik fish. Macam Okay, ada apa ucapan ke? Ucapannya adalah Malaysia boleh. Yang tadi cuba cerita sikit pasal tadi. Kenapa? Pasal nak masuk macam mana, apa yang tak boleh masuk, barang semua. Mana Uncle? Mana? Cerita apa yang tak boleh bawa masuk dekat Gunung Pulai untuk orang-orang yang akan masuk nanti. Okay, bekas plastik, botol air, mineral water yang plastik juga, tisu, dan bahan-bahan alat-alat untuk piknik lah, macam apa? Portable, stove dan sebagainya. Kenapa tak boleh masuk? Sebab tak boleh masuk lah, tak boleh bawa barang masuk. Sebab kawasan larangan kot. Ya ke? Oh. So tu guys, kita tak boleh bawa barang-barang tu sebab yalah, salah satunya ialah pencemaran alam lah. Bila kita bawa plastik, kita akan tend to throw out everywhere dekat hutan ni. So nak piknik tak boleh sebab nanti kita dah masak-masak, kita nak buang, akan ada sesetengah orang yang tak bertanggungjawab akan buang merata-rata. So better kita ni lah, masa kita enjoy je lah. Masa kita enjoy, kita bawa apa yang boleh. Alright, okay? Okay. Best tak? Best. Okay lah. So guys, kita dah berada di tempat yang ada lorong batu ni. So lagi berapa KM akan sampai lah. Kuatnya bunyi lotong. Tunggu yang di bawah, tunggu diorang sampai. So guys, kita orang kembali menunggu Ain dan Azri, dan aku bersama Alif. Tunggu diorang sampai, kita akan sambung balik naik. So kita dekat jambatan kot. Kan jambatan lah, dia macam dia macam tu. Macam ada penyambung. Yeah. So tunggu sekejap lah. Okay Alip. So kita dah hampir nak sampai rasa, InsyaAllah. So guys, kita menghampiri puncak Gunung Pulai. Tapi kita kena tunggu sekejap. Tunggu sekejap lagi 2 orang, lepas tu baru kita masuk. Sebab orang tak sampai lagi. So kita lepak sekejap lah. Okay. So kalau korang nampak macam ada pecawang api tu, maksudnya nak sampai dah. Alip okey Alip? Okey. Penat tak? Penat. Ha? Penat. Okey. Okey, kata penat ke tak? Penat. Penat, sian. Okay, sampai. Tahniah. Tahniah. Okay, jom Alip. Let's go. Sampai kau? Sampai dah. Kau atas lagi? Itu pecah, itu hutan simpan.
Lah, tak jauh pun. Mana pergi kan sebelum ni? Tapi sebelah atas sana. Itu ke puncak. Puncak dia ni. Tapi sana lagi rasa jauh lagi lah. Tu dia punya hutan simpan. Yelah. Yelah. Penat sangat. So guys, kita dah sampai puncak Gunung Pulai. 2000 kaki. Sama dengan 145 meter. Screenshot je. So guys, inilah suasana berada di Gunung Pulai. Ali, tengok. So dia ramai dekat sini lah. Dia boleh tahan tak? 2000 kaki. Jauh sikit. Ya ke? Okay, cuba yang review. Okay tak? Cakap 5/10. 5/10 kenapa? Sebab tak kurang mencabar. Kurang cabar ya. Tengok dah. Boleh lah. Haji Alip. Lawa. 不用钱了。如果这个礼拜去的话，就地产市场。雅务哦，不要。哎，不会啊。 Anik, Yo. Buat vlog juga. Vlog. Okay lah, dia berangin kat sini. So pada pukul 9.53 batnya dah start panas lah, tapi okey lah. Not bad lah. Tak panas sangat. Okey lah. Cun-cun lah. Guys, kita dah habis cakap gambar dalam 20 minit. So kita nak pusing balik. Kita nak terus turun lah. So sekarang ada mana sana? Sini kot. Apalah kita lalu sini. Aduh yai. Boleh lalu sini ni rasa. Dia banyak road juga ni. So jom. Nanti kita sambung balik, okay? So kita nak teruskan turun ke kaki Gunung Pulai ataupun pergi sungai dulu. Kita tengok macam mana. jangan lupa subscribe. Tak fokus. Okay. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Tekan button bawah. Okay. Jangan ramai-ramai kita datang. Jangan ramai-ramai datang Gunung Pulai. Jom. Sedang mencari adik pupu aku. Mana tak ada pergi. Laju sangat. Tengok budak ni. Dia tinggal kita orang. Tak apa. Kakak dia risau tau. Dia buat relax. Ha? Hey. Are you okay? So kita akan menghampiri sungai dekat bawah tu. Sementara kita pun akan tunggu Ain dan Nazri. So aku dengan Alip sampai sana je, kita tunggu diorang lah. And then kita tengok macam mana. Habis hiking lah. Lepas tu maybe nak mandi air terjun ke, ataupun terus balik lah. Okay. So dah nampak dah bawah tu, dekat dengan tadi signboard Gunung Pulai. Selamat datang ke Gunung Pulai. So kita tunggu diorang dekat sana lah. Okay. Okay tak okay? Okay. Dekat sangat kamera. Alright. Okay. Alright. Mantap. Sekarang kita dah sampai ke sungai. Ain pun dah sampai. So kita rasa sampai situ je vlog kali ni. Terima kasih. Enjoy kita punya vlog. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa Tekan subscribe. lonceng di bawah.
Dan jumpa di episod next video. Bye bye.